Good morning guys, hari ini hari kedua saya di Langkawi dan tak tahu apa aktiviti hari ini, ikut saja. Kita dah plan, tengok nanti macam mana lah. Okay. Pagi ni macam biasa, ada bengkel dan mungkin petang ada sesi bebas, mungkin kita boleh pergilah ke senang lagi untuk jalan-jalan di sana. Okey, jadi kita tunggulah nanti kalau adalah jalan, kalau beda kita pusing-pusing ke hotel ni. Okey, bye, right, jumpa lagi nanti. Kita breakfast dulu. Ada apa? Omelet, ada sausage, bihun, buah. Kita berjumpa lagi guys. Okey. Petang ni kami mau pergi ke pusing-pusing di Senang dan juga di apa namanya? Kuah, Dataran Lang. Program pagi tadi sudah habis. Jadi sekarang kita mau pergi ke Dataran Lang dan juga tengok apa yang boleh dibeli di Hah? Keluar lepas ni? Ya, pergi. Tak ada. Saya pernah pergi dah. So, Dah pergilah. Okey. You pergi enjoy your jalan-jalan lah nanti. Okey, boleh. Doing vlogging ah? Ya, kenangan sendiri. Okey. Have fun. Okey. Okay guys, kita pergi ke ni, lawatan. Tumpang. Okey. Pergi ya? Pergi. Jomlah, pergi. Sekali. Dah bas. Okay, thank you. Hey, buka sikit. Hello. Guys, kita naik bas guys. Kita naik bas ke Langkawi. Okay, bas. Naik bas ke Langkawi. Jom, let's go. Tak ada orang? Mana lagi? Okay, kita dulu lah. Oh, ada. Okay. Kita naik bas guys. Naik bas. Panas sini. Kita sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pang, salam sejahtera. Alhamdulillah
Kita hari ni ada, pada petang ni ada program yang saya andaikan lah, santai-santai jalan-jalan ambil gambar gitu lah. Batik Jawa asli. Kalau nak pergi beli batik, singgah sini. Ni promote sikit. Sini ada banyak batik. Nak beli batik. Ni cantik. Baju pantai. Ni tak panas lah ni baju ni. Jom. Oh. Nanti beli kat kuah ha. Simple design only. Tu kat fridge Dekat coklat je kan? Coklat kat kuah tu kan. Semalam dah beli dah coklat kan? Salah dia. Tapi nanti kat kuah tu banyak lagi. Haji Ismail. Dekat mana? Oh, sebelah situ. Tengok nanti tambah kot. Ikan bilis dan lacan tumbuk Langkawi. RM15 dah kupat kepala. Okay guys, nanti kami pergi kuah guys. Mungkin lagi banyak choice. Ni kami singgah sekejap di area sini. Di mana ni? Ikan bilis dan souvenir Langkawi dan toko batik Langkawi. Jadi kita singgah sini sekejap. Nanti kita pergi ke kuah. Okay guys. Okay guys, kita sampai di Nusantara Maju Enterprise, perusahaan gamat asli. Okay. Dan di sini tempat orang jual apa ni? Gamat lah, minyak urut gamat. Okay. Kalau di Langkawi singgah sini lah membeli. Okay, dulu ini adalah tempat dia, tempat memasak minyak gamat, dan ini adalah proses-proses dia. Okay. Ini adalah proses dia. Awas. Dulu sini tempat orang buat gamat. Okay. Kita tengok apa yang kita boleh beli. Ni, Tok Ali ni. Tok Ali guys. Oh, ni gamat ni. Ibu gamat. Apa ni? Chain. Bukan magnet. Magnet Langkawi. Apa sana? Kalau kita nak jual satu-satu
Minyak rambut. Ni bagi lebat rambut eh? Berlebat rambut ha. Kalau rambut gugur boleh pakai ni? Boleh beli satu. Di tengah-tengah dia nak gugur ni. Nak botak lah sini ni. Aduh, sekejap survey dulu. Ha? Start dah? Ni dah start ni tengah-tengah ni nak botak ni. Ni gambar dulu. Apa satu ni? 100 satu. Ha? Itulah ikut-ikut ni. Kenangan. Ya. Yeah. Kenangan pergi lari. Sedangkan 4 kali pergi. Buat konten. Ni untuk apa ni? Dia macam-macam jenis bam eh. Tu dia. Tester. Oh, tester dia? Ha. Oh, nak hidu bau je kan. Minyak urut tu. Tapi tak tahu mana satu bagus tu. Ya, try. Tapi Sebab dia mesti ada fungsi dia masing-masing. Bau urut apa, urut sikit pinggang, sikit badan ni kan. minyak kanak punya ni motor kecil. Oh. Ada untuk urut. Untuk urut? Urut? Ya. Untuk urut badan ni? Ya. Kalau macam lengan-lengan badan. Lengan-lengan sakit pinggang apa. Ini semua dia lah. Ni panas. Oh, ni panas ni ya? Panas. Ini dia korang sikit, dia campur serai wangi. Oh, ni. Ni yang panas eh? Ya, tu yang panas. Dengan ni kayu putih. Ini dia keluar macam halia, dia angin-angin. Tapi paling bagus untuk urut badan sakit-sakit tu? Ya, ini kalau kita urut. Oh, ini panas ni? Tak panas sangat. Kalau yang ni? Ini korang sikit. Panas ni. Ini panas, ini panas. Ni yang lagi panas daripada Ni paling panas, merah. Panas biasalah, kita boleh pakai lah, bukan yang panas. Tapi bau dia. Bau ada kat sana tester. Itulah nak hidup bau lah. Cuba tengok dulu. Cuba tengok. Kalau yang ni, ini lebih kepada Ini untuk kata-kata orang budak-budak. budak-budak. Yang luka-luka ni. Ada real. Ha? Ada real punya. Tutorial ah. Tu banyak. So mana yang best? Untuk kanak-kanak Nak. spesifik. Oh, kanak-kanak. Kalau untuk lengan-lengan badan mana? Yang badan ni, yang warna ni, warna hijau atau warna merah. Yang warna merah kuat sikit kan? Kalau nak beli yang warna ni, yang warna badan ni Hijau atau merah. dua. Betul. Okay. Dia panas, susah sikit badan. Tapi dia cakap kalau panas yang ni. Mana tu yang merah tadi? Tu. Ini. Mana Ah yang ni yang ni panas. Dia kata kalau yang panas ni nanti nak beli satu. Kita lagi. Ini try malam ni. Baik. Esok balik berlari. Ini untuk memecahkan lemak. Koi ke? macam tu lah, apa? Okay guys, kita settle. Kita pergi ke Kuah kejap lagi. Okay, let's go. Naik bas. Tak sini lah. Ya, tak Nak pergi. pergi ke? Ambil gambar mana tu? Tak ada.
Okay guys, kami mau pergi ke apa? Lang tu, Langkawi, Lang tu sana tu. Okay, kita pergi Lang tu. So kita lalu sini, lepas tu pergi ke sana. Panas cuaca guys. Kita buat video sikit. Tapi nampaklah kurang sikit dia punya apa ni? Orang datang. Datang. Kalau cuti sekolah tu ramai tu. Tak lah beli kereta. Itulah. Dia ada kereta tertentu je kan, kereta yang import semua. Ada yang import yang lagi mahal tu yang orang suka beli. Silau dia, balik lawan. Rombongan ke Dataran Lang. Panas. Sangat panas. Ni beg ni. Tapi kecil ni. Tapi mahal sikit ni. Kalau yang biasa tu okey. Nanti singgah lagi kan. Kuat angin. Besarnya lah. Sekejap. Mana gambar yang waktu tu? Silau guys, silau. Dataran Lang. Kita MUI nak gambar tu. Tak apa, nanti kita pergi. Kompleks HIG, Haji Ismail. Ada baju. Boleh cari baju untuk budak kan. Saya rasa baju untuk budak ni. Lepas tu beg tu boleh. Ni. Mana beli ni? Macam ni. Kan.
Ada one set eh? Kita tengok eh. Balik guys, kami balik ke hotel. Sampai sudah guys. Jom kita turun makan. Okey, terima kasih. Beli apa? Ada dalam beg semua. Oh, okey. Terima kasih, okey. Terima kasih. Ha. Okey, Ryan. See you. Makan dulu tak? Ha. Okey guys, malam ni makan sini guys. Makan sini malam ni, makan sedap. Hah? Atas. Jom. Jom. Tu siapa tu? Yusri. Apa ni? Suhairi. Power dia orang pula kan. Tak apa. Ini jadi habis tu bang. Habis tu bang. Ini jadi. Anak kalah. Hai. Mungkin ini. Saya dulu. Kan mau. Hai guys, akhirnya tamatlah hari kedua saya guys. Baru habis makan tadi dan ini ada sedikit barang yang saya beli di masa lawatan ke Kuah tadi. Kita beli sedikit barang. Nanti kita tengok, jom kita tengok unpack apa yang saya beli. Jom guys, kita tengok apa yang kita sudah beli tadi guys. Kita tengok apa yang kita beli tadi. Kita beli minyak gamat. Kita beli apa lagi ni? Tiger, apa ni? Bukan Tiger ni. Balm gamat untuk anak-anak. Minyak urut. Dan dua kita punya apa ni? Minyak apa ni? Minyak gamat. Dan satu adalah balm untuk balm lah.
Okey. Okey, next kita beli apa? Kita beli apa ni? Baju. Ya, kita beli baju. Beli baju. Baju budak, ini baju budak. Okey, ini baju budak. Satu ni untuk Nolan, ni untuk Noah. Dan dua t-shirt lah untuk saya dengan wife saya lah. Okey. Okey, terusnya apa ni? Coklat ni semua coklat ni. Coklat ni. Kita beli coklat, tidak beli banyak sangat. Cukup manis benda ni. Okey. Beli coklat. Ferrero Rocher guys. Ferrero Rocher. Moment. Ini saya beli semalam. Sini ada kiss, ada apa semalam. Dan ini saya beli tadi untuk saya makan ya. Sedap ni, makan. Kisses. Sedap ni guys, sedap. Saya suka ni. Makan satu lah. Yang habis saya korek-korek sudah ni, masa 3 bas tadi. Tawul ke dia punya sampah apa? So malam ni kita buat apa? Kita packing. Packing malam ni ya. Okay? Okay guys, jadi untuk hari kedua ni saya rasa sampai sini saja video saya. Saya rasa penat sikit hari ini sebab berjalan tadi. Lepas tu pagi tadi ada program sampai tengah hari sampai pukul 2, pukul 3 gitu lah. Lepas tu kami gerak pergi ke Kuah untuk shopping lah. Itulah hasil barang yang saya beli tadi itulah. Okey, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja guys. Jadi jangan lupa komen sikit, like, subscribe lah kalau suka dengan video. Kalau tidak, tak apalah. Itu free saja kalau terpulang kepada anda. Okey, kita berjumpa lagi dalam mungkin ada kalau next video lah, kalau ada tip lain ataupun aktiviti lain yang saya akan buat. Ya, okey, bye. Jumpa lagi. Adios.